Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita. Saya terhenti sekejap kerana pergi ke Qatar, dan alhamdulillah kita sambung semula malam ini. Dan malam ini kita masuk di dalam bab yang baru, babu sifatis salat, bab sifat salat. Bab sifat salat adalah salah satu bab di dalam Bulughul Maram yang menghimpunkan hadis-hadis ahkam, iaitu hadis-hadis hukum oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sifat salat yakni sifat kepada salat. Macam mana nak tahu salat dan nak tahu sifatnya? Tidak ada cara melainkan dengan melihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun asal perkataan salat itu maksudnya doa, salat doa, tapi apabila kita sebut salat dari segi bahasa ini, ialah perkataan dan perbuatan yang muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim, yang dimulakan dengan takbir dan ditamatkan dengan salam. Hay'ah ataupun cara bagaimana salat itu ditunaikan, walaupun manusia sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mempunyai hasrat. Ada sebahagian mereka memang ingin mencari Tuhan, pun keikhlasan sahaja tidak memadai. Mestilah bukan sahaja menyembah Allah, tetapi menyembah Allah menurut cara yang Allah kehendaki. Untuk membolehkan manusia mengikut cara yang Allah kehendaki, bukan saja menyembah Allah, tapi menyembah Allah mengikut Allah, cara yang Allah kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kepada kita, sallu kama raaitumuni usalli, kamu salatlah seperti mana kamu melihat aku bersalat. Yakni kamu salat bukan ikut cara sedap kamu nak salat, salat ikut mana cara aku bersalat. Maka para ulama merumuskan sifat salat Nabi hasil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sebutkan, apa yang Nabi buat, apa yang sahabat buat, iqtidaan, mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, maka kita ambil itu sebagai salat yang disyariatkan. Kalau tidak ada daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dibuat oleh sebahagian orang, dia tidak dianggap sifat salat yang diiktiraf. Mungkin sebahagian tempat ada nas yang tidak jelas, maka ada ijtihad dan khilaf di kalangan para ulama tentang sifat itu. Tetapi bagi tempat-tempat yang nasnya jelas, maka hendaklah kita mengikut apa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peran para fuqaha, a'immatul arba'ah, imam-imam yang empat, wa ghairuhum, dan selain daripada mereka, bukan mereka mencipta salat yang baru, sama sekali tidak. Mereka merumuskan salat Nabi, dan kadang-kala ada ijtihad mereka pada satu dua tempat pada perkara yang mungkin boleh berlaku khilaf tentangnya, seperti tempat mengangkat tangan dan tempat meletakkan tangan dan seumpamanya, yang akan kita lihat di dalam nas-nas
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dalam kitab ini, dalam bab ini ialah an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila as-salah fa asbaghil wudu thumma istaqbala al-qiblata fakabbir thumma iqra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an thumma irka' hatta tatma'inna raki'an thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Ini hadis ini akhrajahu al-sab'ah, diriwayatkan oleh Imam yang Sittah dan riwayatkan juga oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan Imam Muslim meriwayatkannya dengan sanad, Imam Ibnu Majah meriwayatkannya dengan sanad Imam Muslim. Hadis ni saya baca dulu terjemahan dia dan kemudian kita akan tengok macam mana cara memahaminya. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza qumta ila salah, apabila engkau berdiri kepada salat. Qumta yakni kamu berdiri untuk menunaikan salat, yakni apabila kamu berniat untuk menunaikan salat. Maksudnya kalau kita tak ada niat, masa bila kita nak pergi solat? Tak bangkitlah kita, duduk tempat kita lah. Maka of course niat adalah rukun yang awal di dalam semua amalan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan dengan niat. Dalam riwayat innamal a'malu binniyat. Semua amalan dengan niat. Idza qumta ila shalah fa asbaghil wudu. Bila kamu berniat untuk menunaikan salat, kamu pergi, pertama Nabi kata fa asbaghil wudu, kamu hendaklah mengambil wudu. Fa asbaghil wudu yakni ya kamu fatimmal wudu, kamu ratakan wudu, bukan wudu yang tak mencukupi syarat. Orang celup-celup tangan orang ambil wudu ni. Kita tengok pasal kita duk sebut kadang-kadang dia kalut nak ambil wudu. Ada orang dua dalam wudu ni, ada yang melampau, ada yang cuai. Yang cuai tu basuh tangan kat sini, siku tak kena. Basuh kat jari kaki, tumit tak kena. Yang kata itu wailul lil aqabi minan nar. Ini. Ada yang melampau pula, was-was syaitan, basuh sampai lencun. Duk rasa tak sah lagi. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, syaitan ni jalan dia dua-dua, ifrat dan tafriq. Hak berlebih-lebih tu pun, hak cuai tu jalan syaitan, yang berlebih-lebih tu pun jalan syaitan. Jalan agama pertengahan, i'tidal, pertengahan. Maka sebab itu tak membazir wudu, tidak juga sampai tak ada kena kawasan wudu. Fa asbaghil wudu, hendaklah dia menyempurnakan wudu. Thumma istaqbala al-qiblata, kemudian hendaklah dia menghadap kepada kiblat. Istiqbalul qiblah, menghadap kepada kiblat. Nak menghadap kiblat macam mana? Kalau kiblat duduk di, kalau Kaabah duduk di depan kita, kita menghadap Ainul Kaabah. Kaabah duduk di depan kita. Jadi kalau kita duduk dalam Masjidil Haram, kalau kita duduk luar pada Masjidil Haram, kita menghadap ke arah, walaupun asalnya menghadap Kaabah, tapi Quran kata fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Wa syatral Kaabah, syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajah kamu Masjidil Haram, syatr masjid, ke arah Masjidil Haram. Tapi orang yang jauh
Macam kita Malaysia nak hadap ke Masyatrul Masjidil Haram. Sekarang tak apalah, kita mungkin guna apa? Google apa? Kiblat ke apa? Karena zaman dulu manusia tak ada. Dia agak ya, dia tengok arah. Arah ni apa? Macam kita sebut, arah ni ada satu pusingan ada berapa? Satu bulat ada berapa? Berapa darjah? 360. Kita ada utara, selatan, timur, barat. Utara, selatan, timur, barat. Ada berapa pecahan? 4. 360 bahagi 4 berapa? Satu bahagian berapa? 90. Dalam hadis Nabi kata, walakin syarriqu aw gharribu, ke timur atau ke barat. Jadi arah ni, kalau kita kata kiblat di situ, selagi kita tak lari sampai kepada lari arah. Kalau 90, benda tu duduk di tengah, berapa? 45. Jadi kita, selagi kita tidak lebih daripada itu, kita masih lagi di arah itu. Faham tak? Katakanlah kita nak, kalau nak exactly nak ukur bagi tepat sampai ke Mekah, tentulah tak ada orang yang tepat. Tambah zaman dulu lagi tak ada. Orang kata nak pergi Mekah apa kata apa? Pergi tempat mentari jatuh. Macam tu ya. Arah, jihah qiblah. Tapi bagi yang duduk yang dekat, Ain Kaabah. Betul bagi yang tak ada, Malaysia, Indonesia, Australia, di negara barat, Europe, atau Jordan, mana nak ni? Arah ajalah. Dan Allah Azza wa Jal tak kata semayang apa tak sah sebab lari 10 darjah. Mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Thumma istaqbala al-qiblah. Fakabbir. Kemudian apa? Takbir. Takbir macam mana? Allahu Akbar. Dalam hadis ni dia tak bagi tahu kata angkat tangan. Fakabbir. Kenapa dia tidak bagi tahu angkat tangan? Sekali saya sebut. Nabi kita fakabbir. Hendaklah dia takbir. Takbir macam mana? Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Allah Maha Besar, maksud kita masuk dalam solat, tak ada habis. Allah is the most great. Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Macam tu. Tak payahlah kita setengah orang Allahu Akbar. Kalau dia Allahu Akbar, dia jadi istifham. Istifham ni maksud dia jadi soalan. Maksudnya, adakah Allah Maha Besar? Di sisi fuqaha disebut tak sah takbir. Ada orang Allahu Akbar. Dia nak tangkap takbir ke apa dah. Tak sah dah. Hak benda terlepas tu, mudah-mudahan tahan ampun lah. Ni setelah kita bagi tahu, dia duk Allahu Akbar, tidak sah takbir. Allahu Akbar. Kerana Arab ni, dia kalau panjang tu dia jadi istifham. Dia tak, adakah Allah? Allahu amaraka bihadza. Allah yang suruh kau ni. Adakah Allah menyuruh kau? Allahu ya. Tu dia istifham. Jadi kalau Allahu
akbar. Ujung tu dia nantak. Dia kata habis, masuk enjin dah, masuk gear. Ada orang Allahu Akbar. Dia bubuh gear ujung. Ada tak? Pun tak sah. Kerana dia kata Allah, adakah dia maha besar? Pasal dia akbar lain, akbar lain. Istifham. Soalan. Allahu Akbar. Dia paling tak ada agak no. Di negeri no. Di negeri yang ada kaingan apa no. Tak sah. Sebelum ni yang dia tersilap, semoga Allah ampunkan dia. Yang ke depan dia tak lewat. Satu lagi, dia semua tak panjang. Okey, hak ujung dia panjang. Allahu Akbar. Ada? Akbar besar, tapi akbar yakni tabal, gendang. Maksudnya Allah adalah gendang-gendang. Takbir Allahu Akbar. Tak payah duk bubuh gear. Nak bukan perlu gear macam tu. Dia kata tu niat tak masuk. Kalau orang hak tu sebenarnya dia ada masalah pada akal. Waswas syaitan. Waswas syaitan. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian engkau baca apa yang mudah bagimu daripada Quran. Di dalam hadis ini dia tak sebut tentang mengangkat tangan. Sebab apa? Ada apa sebab? Yang pertama, mungkin Nabi SAW nak sebut perkara yang menjadi rukun saja, yang menjadi wajib saja. Yang kedua, mungkin kerana ini kemungkinan yang besar, orang ini sudah tahu yang itu, Nabi sebut yang mana dia salah saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Muslim, di dalam sahihnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Hadis ini asalnya adalah hadis musii'us salah. Orang yang dia semayang dia salah. Dalam riwayat, dalam sebab kenapa Nabi kata, kenapa Nabi buat keluar kenyataan hadis ni, kenapa Nabi bersabda ni, ada sebab dia. Yang ni di bawah ilmu dia panggil sababul wurud. Sababul wurudil hadis. Sebab kenapa Nabi sebut yang ni. Bila kita tahu sebab, baru kita tahu kenapa Nabi sebut macam tu. Sebab kadang-kadang sebahagian hadis ada reason behind the hadis. Ada sebab di sebalik hadis itu. Jadi kalau kita tak tahu sebab, kita heran kenapa macam tu. Kita kena tahu Nabi respon kepada apa. Baginda respon dalam hadis ini kepada anna rajulan dakhala al-masjid. Kerana satu orang lelaki masuk ke dalam masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sudut masjid. Dia masuk dalam masjid, tengok Nabi duduk di dalam masjid. Fasalla, dia semayang. Ni, dia semayang tu artinya Nabi tengoklah. Thumma jaa fasallam alaihi. Thumma jaa fasallama alaihi. Kemudian dia mai fasallama alaihi, kemudian dia bagi salam kepada Nabi. Yani assalamu alaikum. Assalamu alaikum dia bagi Nabi. Dan Nabi SAW kata, faqala wa alaikas salam. Nabi jawab dengan mukhatab, anta, yani wa alaikas salam, kaf dengan kaf, wa alaikas salam, dalam riwayat Bukhari.
Ini satu lagi, ini saya nak sebut sikit. Kadang-kadang imam bagi salam. Sebenarnya assalamun alaika pun boleh, tapi dalam solat assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setengah orang assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, salam, tak ada al lah. Ba'dul fuqaha, sebahagian di kalangan fuqaha ada yang menyatakan tak sah salam tu, tapi dia salam yang kedua lah. Dan mazhab Syafi'i dah tertunai lah, kerana salam yang pertama yang rukun. Tetapi maksudnya salam tu dia tak dapat. Dia kena assalamualaikum warahmatullah. Tadi saya dah ingat, kita kadang-kadang bacaan ni orang Melayu kan, ni salam ni Arab pun buat, tapi orang Melayu kadang-kadang huruf Arab ni macam saya kata, ada qaf, ada alif, ada hamzah, ada ain. Orang kita dia ingat bila bunyi lagi ain tu lagi Arab. Bukan semua tu. Nabi Adam, bukan Nabi Adam. Yaman, ada kabilah Yaman dia kata Adam. Nah, Adam alaihissalam. Orang kita suka sebut di qaryah, anak-anak qaryah. Anak-anak qaryah. Qaryah tu kampung. Fas'alil qaryah. Kamu tanyalah qaryah kampung. Bukan qaryah tu ketuk. Dia ingat lagi dia bunyi jadi Arab. Setengah orang kan. Semayang pun sama juga. Ini nak kena bertwist bahagian siapa-siapa lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habis. Bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak ada itu kita dengungkan, macam kita tambahkan satu lagi nun di situ. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Berhenti di situ. Bunyi dia macam bunyi berdengung. Mungkin dia terpengaruh Masjidil Haram tu bukan imam dengung, mikrofon dia. Ini berlaku merata lah saya ingat. Tak apa. Thumma fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka min tadi saya baca hadis tadi. Dia bagi apa? Dia bagi salam kat Nabi kan? Nabi kata apa? Wa alaikassalam, kepadamu salam. Nabi kata irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Patah balik dan solat semula kerana engkau tak solat lagi. Dia solat dah. Nabi kata irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Patah balik dan solat kerana engkau belum solat. Faraja'a fa salla thumma ja'a fa sallam. Dia pun patah balik, kemudian dia semayang, kemudian dia patah balik, dia bagi salam. Mai balik Rasulullah, assalamualaikum. Ini satu lagi, kita kalau dah pisah dengan orang patah balik, sunnah untuk kita bagi salam. Tadi aku bagi dah Kang, tadi dah kita berpisah dah. Dia tadi bagi kepada Nabi salam, Nabi cakap dengan dia, kemudian dia patah balik, dia salat, dia patah balik, dia bagi salam. Nabi kata irji', Nabi kata wa alaikassalam, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Patah balik dan salat kerana engkau belum salat. Berapa kali dah? 2 kali dah. Dia kata pada Nabi SAW. Dia pun patah balik, tak lawan Nabi, dia pun solat lagi. Habis lagi salam, main nak jumpa Nabi lagi. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Patah balik dan salat kerana kau belum salat. Maka Nabi sallallahu, dia kata Nabi ya Rasulullah, wallazi ba'athaka bil haqq, demi yang mengutuskan engkau dengan
dengan benar. Fama uhsinu ghairahu, aku tak boleh buat dah lebih daripada ni. Teratur je aku boleh buat. Alimni, fa'allimni ya Rasulullah, ajarlah aku ya Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi ajak dia kan. Nabi tak kasar, Nabi ni hakim, hikmah. Dia pergi, Nabi pergi, dia experience, dia rasa, tak sembahyang lagi. Ada orang bila kita hampa betul balik, dia boleh berbetul. Ada orang dia tak boleh berbetul. Dia kata, "Wallazi ba'athaka bil haqq. Fama uhsinu ghairahu." Aku tak boleh buat lebih daripada ni. Tak kertilah aku terang ni. Dan ini kita kena tahu, ada orang memang dia bukan solat aja, dia tak reti lebih daripada apa yang biasa dia amalkan. Dulu saya pernah cerita kat tuan-tuan. Orang kata, "Hang ni bagi kemas sikit." Dia tak reti. Duk selekeh tu, kita kena tunjuk kat dia macam mana. Ada orang perempuan mungkin kotak dapur dia selera, dia tengok. Pada dia teratur the best tu. Dia tak reti dah teratur. Sehingga kita kena ajak. Ada orang kita kata kotak rumah hang, dia tak pernah mengalami kebersihan barangkali. Dia tak tahu macam mana. Bagi aku terang ni okey. Sebab tu manusia ni tawaqah, kata Umar bin Abdul Aziz. Inna li nafsan tawaqah, kata Umar bin Abdul Aziz kepada Raja' bin Haywa. Inna li nafsan tawaqah, aku kena ada jiwa yang sentiasa nak meningkat. Ada orang, hatta kita solat, tuan-tuan solat, saya solat, tuan-tuan mungkin juga. Setiap kali kita solat tu duk fikir nak lebih baik daripada solat ni. Dia kata dia tak mampu. Bila dia tak mampu itulah Rasulullah SAW sebut hadis ni. Idza qumta ila salah fa asbighil wudu. Bila engkau bangun untuk solat maka ratakanlah wudu. Hadis ini respon ataupun hadis ini bertindak ataupun hadis ini berinteraksi dengan lelaki tadi. Yang ni dia panggil sababul wurud. Sababul wurudil hadis. Sebab kenapa sesuatu hadis itu berlaku. Okey. Kemudian Nabi kata, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian engkau baca apa yang mudah daripada Al-Quran. Kamu baca. Summa qra'. Kemudian kamu baca. Iqra' di sini baca di dalam ingatan kita. Kan? Orang putih ada read, recite. And then you recite what are convenient portion of the Quran. Kemudian kamu baca bahagian mana mudah kepada kamu daripada Al-Quran. Para ulama kata maksud bahagian yang mudah daripada Al-Quran di sini ialah maksudnya summa qra' bi ummil kitab. Kamu baca dengan ummul kitab, Fatihah. Karena ada riwayat Abu Dawud yang menyebut seperti itu. Tapi oleh kerana Nabi kata apa yang mudah tu, difahamlah, lelaki tu fahamlah yang paling mudah ialah suratul Fatihah. Kena semua diajak ketika itu. Hadirin dan hadirat, oleh kerana hadis ini dan hadis juga faqra'u ma tayassara minal Quran di dalam surah Al-Muzammil, Al-Quran. Dalam surah Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Quran. Kamu baca apa yang mudah dari Quran. Menyebabkan ada mazhab seperti Abu Hanifah, dia tak mensyaratkan Fatihah untuk sah di kalangannya. Tapi jumhur para ulama mensyaratkan Fatihah. Maksud apa yang mudah ni ialah Fatihah. Summarka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kamu rokok sehingga kamu tatma'inna raki'an. Yang ni kita panggil tamak-ninah. So, kemudian kamu rokok, yakni tatma'inna raki'an, yakni kamu rokok dengan baik, yakni kamu dalam hadis, yakni kamu luruskan belakang kamu. Ada orang dia rokok,
Rokok ni kita pegang apa rokok? Kita pegang lutut. Ada orang dia pegang dekat ketin tu. Ada. Saya baru solat dengan sebelah orang, dia pegang ketin, saya tak tahu kenapa. Dia rasa kok yang tu lebih lurus. Dia bagi belakang lurus. Kepala dan belakang lurus. Mungkinlah kadang-kadang kita tak perasan, tapi ada orang dia rokok, kepala dia mesti terkepak. Dia macam tunduk tengok celah kangkang. Ada. Cuba tuan-tuan tengok rokok. Nabi kata hatta tatma'inna raki'an. Rokok dengan baik. Luruskan rokok. Ya. Tatma'in, yakni jangan rokok tak dan dengan sat. Tak dan nak pegang, cuk dia bangun. Tatma'in yakni kamu tamakninah. Kamu duduk seketika. Ada kadar kamu duduk. Sebahagian fuqaha menyebut dengan berbagai-bagai khilaf kadar itu, yang penting dia duduk sekejap. Bukan tak dan nak duduk betul-betul dah bangun. Saya pun tak tahu ada apa di Indonesia betul ke tak. Dia tunjuk semayang apa? Tarawih. Punyalah laju. Sebenarnya semayang ni aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingati kau. Kita memang ada masalah mungkin sembahyang, tapi kalau salat itu tidak mengingati Allah Azza wa Jal, maka tak memberikan, tak menunaikan maksud salat. Bukan tak payah salat, tapi tak menunaikan maksud salat. Sebab itu di kalangan fuqaha, seperti mana yang kita sebutkan, ada di kalangan mereka menyebut jika salat itu langsung, ada yang menyatakan khusyuk wajib. Kalau langsung tak khusyuk daripada awal sampai akhir, tak sah salatnya. Walaupun majoriti kata telah tertunai asasnya, tetapi tujuan salat ialah untuk mengingati Allah. Thumma masjud hatta tatma'inna saji'ah, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian hendaklah kamu angkat sehinggalah kamu lurus ketika berdiri. Dalam sebahagian riwayat yang yang Al-Hafidh Ibn Hajar sebut di sini, bawa lain dari riwayat Imam Ahmad, fa'aqim sulbaka hatta tarja'al 'idham. Hendaklah kamu luruskan belakang kamu sehingga tulang belulang duduk di tempatnya. Ni dia bangun daripada rokok, tak nak berdiri tepat lagi, turun. Ini tidak menunaikan. Yang ni yang Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Patah balik salat kerana engkau belum lagi salat. Thumma masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud sehingga kamu tamakninah dalam sujud, duduk sampai sujud elok-elok. Semua anggota kamu berada pada tempat sujud. Dan ini kita tengok di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda menyebut yang lain, hatta yumakkina wajahu wa jabhatahu, sehingga dia mentamkinkan, membetul-betulkan letak wajah dan dahi dia. Kadang orang dia mari tahap turun, terus bangun. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian kamu bangun sehingga kamu betul-betul duduk elok-elok antara dua sujud. Thumma masjud, kemudian kamu sujud hatta tatma'inna sajidan, sehingga kamu kemudian sujud sehingga kamu tamakninah dalam sujud. Thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian kamu buat itu di dalam semua salatmu. Ini adalah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar orang ni. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar orang ni, dan kita tahu bahawasanya siapa yang tak buat seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ini, ajar ini, maka semayang dia tak semayang. Jadi ramai orang yang semayang tapi semayang dia tak semayang. Timbul persoalan. Timbul persoalan. Kalau Nabi tengok dia semayang macam tu tak betul,
tu hari yang dia masuk dalam masjid yang jumpa dengan Nabi tu, macam mana dengan semayang dia sebelum ni? Semayang lelaki tadi. Hari tu hari hak Nabi tengok. Hari yang Nabi tak tengok sebelum ni yang dia duduk semayang ni. Kalau ikut apa yang Nabi kata ni, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, balik dan salat kerana engkau belum salat. Artinya salat dia yang sebelum ni pun tak salat lah juga. Betul tak? Tapi kenapa Nabi SAW tak kata engkau qada semua salat kamu? Pasal hak ni sebelum ni kan semayang tak sah. Kata para ulama, di dalam hal yang seperti ini menunjukkan apabila seorang tu tahu apa yang salah dan masanya masih ada, macam solat tadi, dia hendaklah menunaikan balik solat yang dia salah sedangkan masa masih ada. Sedangkan apa yang telah sebelum daripada ini, yang telah fatahu, yang telah lalu, yang dia lakukan itu dalam keadaan jahil, afallahu amma syalaf, Allah ampunkan yang lepas, dia taubat kepada Allah. Jadi kalau kita pernah ada macam ni, di sisi sebahagian daripada para ulama, artinya hal lepas tu Allah maafkan. Dah kita berusaha nak faham, setakat tu je kita boleh kat kita, moga Allah maafkan. Tetapi yang baru, masuk waktu masih ada, kita tengok tepi kita orang sembahyang salah, kita bagi tahu. Dan Nabi SAW itu tabiat dia. Nabi ni tak tengok orang buat salah sembahyang, dia keluar, dia tu sembahyang tak betul. Dia tak bila-bila kita jumpa, abang dia suruh main jumpa aku, sembahyang dia tak betul. Tak. Nabi bagi tahu. Terus immediately, at the moment dia salah tu, Nabi bagi tahu. Dia tak boleh berlaku takhirul bayan an waqtil hajah. Lewatkan penerangan pada waktu yang diperlukan. Tak boleh. Nabi tak. Kita mesti immediately bagi tahu. Tengok orang sembahyang salah, bila-bila aku jumpa dia, aku nak nahabak dia. No. Kita nak nahabak. Sekali nak sembahyang pula zuhur ni. Sekali nak sembahyang lah asar ni. Tengok setengah orang sembahyang misalnya, kaki dia terangkat. Sujud, kaki dia angkat. Hak belakang, dua-dua kadang-kadang terangkat. Kita habang dia kena turunkan. Sujud di atas 7 anggota. Nampak? Setengah orang dia sujud sebelah kita, siku dia rapat ke tanah. Pastul kelb. Dia rapat. Macam dengan anjing letak tangan lah. Kita tengok sembahyang, kita kena bagi tahu. Mungkin tak payahlah beritahu, ni tuan-tuan dia ni duduk sembahyang salah. Bukanlah macam tu. Pergi bisik pelan-pelan kat dia. Angkat sikit tangan. Cuma setengah orang bagi tahu dia, aku dah buat lama dah okey pun. Hak tu tak apa ya. Kata okey, siapa yang kata okey? Kadang-kadang ada orang dia tak perasan, bukan dia nak salah, dia tahu dia tak perasan. Kita juga kadang-kadang mungkin kita tak perasan, kita duduk sujud kita tak perasan. Semua orang bila dia sujud, dia rokok, kepala dia cunggit ke depan. Dia macam nak tengok dinding ke apa. Jadi dia jari kepala cunggit. Dia lurus je. Dan Nabi SAW telah mengajar para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi saya sebut kepada tuan-tuan, mengapa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak sebut hal-hal yang lain, mana dia tahiyat, bacaan dalam tahiyat, macam mana salam. Kerana yang ni, lelaki ni mungkin dah tahu. Nabi hanya membetulkan apa yang dia tak tahu, iaitu dia mungkin kalut di dalam solat dia. Dia kalut.
Ada orang kalut juga dalam solat, tapi dia masih lagi tamak ninah. Ini dia kalut sehingga melanggar tamak ninah di dalam solat. Wallahu alam. Masuk waktu kan? Ha? Para ulama berkhilaf pendapat macam saya sebut tadi tentang beberapa hal di dalam solat ni. Antaranya yang saya sebut tadi iaitu tentang bacaan Fatihah. Adakah wajib rukun ataupun tidak? Di kalangan yang kata rukun itu pula khilaf pula. Ada yang kata 2 rakaat yang awal wajib, 2 rakaat yang kedua tidak diwajibkan. Dan berdasarkan apa dalam hadis-hadis yang ada, maka jumhur para ulama mewajibkan bacaan Fatihah. Apa yang Nabi sebutkan, thumma qra' ma tayassara laka ma tayassara ma'aka minal Quran, kemudian kamu baca apa yang mudah di segimu yang bersamamu daripada Al-Quran, yakni Al-Fatihah. Dan kalau dia ada lagi, dia boleh membaca surah selepas daripada itu. Ini adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah. Wallahu ta'ala alam. Siapa ada soalan ni bertanya? Ada soalan? Silakan. Sila tu. Salam. Turun kepala dulu. Okey. InsyaAllah. Terima kasih. Azan dulu, saya jawab dua soalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat.
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terima kasih. Saya jawab dulu soalan Datuk Azam tadi. Tentang ada orang bila dia sujud, dia turun kepala dulu. Sebenarnya mungkin dia bukan turun kepala dulu, kalau turun kepala dulu tu tomoy dia kan. Mungkin maksud dia nampak macam turun kepala dulu kan. Dia mungkin dia turun tangan dulu sebelum daripada dua lututnya. Ini khilaf di kalangan ulama. Disebabkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan, di mana Nabi SAW kata, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Falyadha' yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila seorang kamu sujud, jangan dia turun macam mana turunnya unta. Dalam riwayat tu dia kata hendaklah dia meletakkan yadayhi qabla rukbatayhi, letakkan tangannya sebelum lututnya. Hadis ini berlaku perbincangan di kalangan para ulama, menyebabkan khilaf. Yang pertama, kama yabrukul ba'ir, seperti mana ba'ir turun, unta ni turun. Turun unta ni macam mana? Dia turun depan ke, belakang ke, macam mana? Kalau tengok unta, macam turun depan dulu. Kalau kita turun tangan dulu, macam turun unta. Tapi hadis tu kata turun tangan dulu, baru lutut. Di kalangan para ulama yang cuba mempertahankan pendapat turun tangan dulu, dia kata sebenarnya kerana unta itu, tangan dia itulah di kaki dia. Tangan dia, kaki dia. Itu yang orang Arab faham. Seperti yang disebut oleh Ibn Manzur dan Lisanul Arab. Dan mereka kata bukan masalah unta turun tu yang dia letak tu, dia letak ni ke, dia letak ni dulu. Kan? Dia letak ni tu, yang mana dulu yang dia letak? Okey. Di kalangan para ulama ada menyatakan rawi khilaf, rawi keliru, ada waham. Sebenarnya yang patutnya letak, hendaklah turun, jangan turun macam turun unta tu, betul. Tapi bukan letak tangan dulu kemudian baru lutut, letak lutut dulu baru tangan. Dia kata rawi keliru. Panjang perbincangan ni. Di kalangan para ulama kata yang Nabi nak masukkan itu hayatul ba'ir. Macam mana keadaan ba'ir idza yabruk, apabila unta tu turun. Jadi unta ni bila dia turun tu, turun gedebum gitu. Kan? Jadi kita jangan turun macam dia, turun dengan tertib. Majoriti para ulama menyatakan letak lutut dulu barulah tangan. Majoriti para ulama. Mereka anggap hadis ni ada ada kekeliruan sebahagiannya, sebahagian kata ada hadis-hadis lain yang lebih memberi tafsir. Di kalangan para ulama ada yang mentarjihkan letak tangan dulu sebelum lutut. Termasuklah Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dan selain padanya. Ada orang hari tu timbul isu, dia kata perleh suruh letak
tangan dulu pada lutut. Sebenarnya kita bukan suruh letak tangan dulu. Kita sebut, apa yang dia baca tu ialah mungkin terjemahan daripada salah satu risalah. Dia tak ada imam mesti buat macam tu, tak ada. Kita beritahu terjemahan itu, dan kemudian apabila saya keluarkan balik pada tahun yang berikutnya, lama dah, saya keluarkan dua-dua pendapat dalam hal ini, dan kemudian kita dah tak, bila ada orang keliru lagi, kita tak sebutlah tangan dulu ke lutut dulu. Sesiapa yang menurunkan lutut dulu pun jumhur ulama. Siapa yang turunkan tangan dulu pun ada qaul di kalangan ulama-ulama hadis. Tapi yang pentingnya macam kata Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, iaitu jangan turun macam unta, turun ke debu macam unta dah. Nak turun tangan dulu pun boleh, lutut dulu pun boleh. Kalau turun tangan dulu, mungkin ada orang lutut sakit, dia kena turun tangan dulu. Kalau kena lutut dia sakit. Dah tua-tua ni, misalnya kena apa? Sakit lutut, tak boleh empuk kuat sangat. Dia turun pelan-pelan tangan dia. Tak apa. Al-amru wasi'. Benda ni luas di dalam hal ni. Soalan nombor 2 tadi. Sujud panjang. Sujud memang asalnya seorang boleh sujud, dia boleh panjangkan sujud. Sujud, rokok, sujud dia boleh panjangkan. Asal, dengar pergi habis, asal dia boleh panjangkan. Kan? Wa amma rukuk fa'azzimu fihi rabb. Pada rokok itu kita sebut ta'zim kan. Dalam surah amma sujud fa'aksiru fihi du'a. Adapun sujud kamu banyakkan padanya doa. Jadi kita banyakkan doa. Jadi kalau kita sujud sembahyang sunat sendiri, kita boleh nak doa sampai setengah jam dalam sujud pun tak apa. Tetapi apabila kita menjadi makmum, kita mengikut imam. Nabi SAW menyebut, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Dijadikan imam untuk kita ikut. Maka hendaklah dia mengikut imam apabila dia salat. Jadi dia tak boleh ketinggalan daripada imam. Imam bangun, dia bangun. Imam rokok, dia rokok. Imam sujud, dia sujud. Imam bangun daripada sujud, hendaklah dia bersama dengan imam. Tapi kalau dia seorang, dia semayang panjang, dia sujud pun tak apa. Terutama orang yang semayang malam, dia sujud lama di dalam solat dia, tidak mengapalah hal itu. Wallahu a'lam. Ada soalan kita? Ya. Ya. Dia turun kepala dulu. Oh, dia turun tangan, dia letak kepala, baru dia lutut. Yang tu kira special sikit lah. Terima kasih. Ada soalan tentang solat taubat. Macam mana nak lakukan solat tu taubah? Solat tu taubah, yakni solat taubat, ialah solat apabila seseorang itu melakukan apa-apa dosa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW menyebut, ma min abdin yuznibu zamban fayatawadda'a fayuhsinul wudu fayatawadda'u fayuhsinul wudu thumma yusalli raka'atain. Dalam riwayat fayusalli raka'atain falyastaghfirullah azza wa jal faghufira lahu. Tidak ada hamba yang buat dosa, yuznibu zamban fayatawadda'u fayuhsinul wudu. Dia berwudu, kemudian dia mengelokkan wudu dia. Fayusalli raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Wa yastaghfirullah azza wa jal, kemudian dia minta ampun pada Allah, illa ghufira lahu, melainkan
illa ghufira lahu, melainkan akan diampunkan dia. Para ulama menyebut solat ni sebagai solatut taubah, solat taubat. Maksudnya sesiapa yang buat dosa, dia solat 2 rakaat, dia minta ampun. Sama macam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana yang selalu kita baca, seorang lelaki yang datang, ya Rasulullah, alajtu imra'atan fi aqsal Madinah, yang aku telah berasmara dengan wanita di ujung bandar. Kemudian dia bagi tahu dia ni, dia buat semua, melainkan dia hanya tidak berzina saja, yang lain semua dia buat dengan perempuan tu. Kata Umar, qad satarakallah law satarta nafsak, Allah telah tutup dosamu, jika mengapa kau tidak tutup dosamu. Dia pergi, kemudian Nabi panggil dia, kemudian Nabi suruh dia melakukan kebaikan menggantikan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, kebaikan memadamkan kejahatan. Para ulama menyebut berdasarkan hadis ini, salat memadamkan kejahatan. So, siapa yang merasa dia telah melakukan dosa, dia bangun, elokkan wuduk. Fayatawaddau fayuhsinul wudu'a, dia berwuduk dan mengelokkan wuduk. Yakni wuduk elok-elok, ikut seperti mana sunnah wuduk yang kita belajar. Fayusalli raka'atain, kemudian dia sembahyang 2 rakaat. Fayastaghfirullah azza wa jal, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Sama ada dia minta ampun di dalam salat, di dalam sujudnya, ataupun sebelum dia memberi salam, ataupun selepas memberi salam, semua termasuk dalam makna memohon keampunan. Illa ghufira lahu, melainkan diampunkan dia. Maka ada tak solat taubat berdasarkan hadis ni dan hadis-hadis yang lain, termasuk hadis Uthman bin Affan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, kemudian dia salat, melainkan Allah akan ampun dia, kata Uthman. Maka dengan itu, maka seseorang apabila buat dosa, antara caranya ialah dengan menunaikan salatut taubah, salat taubat. Itu jika dosa antara dia dengan Tuhannya. Jika dosa dia dengan hambanya, hamba Allah, dia mengambil harta orang lain dan seumpamanya, maka hendaklah dia mengembalikan harta tersebut. Ni ada soalan satu lagi ni tentang gunung cerai. Gunung cerai ni ramai dah orang jawab. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan satu hal. Tuan-tuan, dalam sepanjang sejarah sejak Nabi SAW, bahkan sebelum baginda, memang ada macam-macam orang cuba buat rancana supaya mereka mendapat perhatian dan boleh mendapat pengikut dan juga boleh mendapat keuntungan daripada amalan agama. Kita dengar cerita Nabi Musa dan Samiri, betul tak? Nabi Musa pergi munajat dengan Tuhan dia kat bawah ni buat anak lembu daripada emas. Decorate sehingga Nabi Musa balik. Maksudnya sepanjang jalan. Pasal agama ni, dia akan ada market dia. Bila kita ada pengikut, adalah orang support kita, dan adalah dia nak macam politik. Bahkan agama dengan politik tu tabiatnya, kalau tak dibiar sama aja. Semua orang nak pengikut, nak followers. Seronok dengan pengikutnya ramai, dan pengikut akan taat apa yang mereka buat. Kalau kita baca dalam cerita Abraha, pasal dia nak memusnahkan Kaabah, sebahagian ahli sejarah kata kerana dia pun buat projek macam tu juga, orang tak mau pergi. Kerana orang nak kontrol sesuatu benda yang dia rasakan dia boleh untung. Syiah di mana? Di Karbala. Karbala ketika krisis Iran dengan Arab Saudi, baru 2-3 tahun dulu, ulama-ulama Syiah mengeluarkan macam-macam fatwa mereka daripada Najd, di Qum, merata mengeluarkan supaya
tak payah pergi ke Mekah, kita sekarang pergi ke melawat Husain. Manzara Husain. Siapa yang melawat Sayyidina Husain? Pahalanya ada yang sebut, mula kalau tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube banyak ceramah mereka ni. Ada mula-mula tu sebut 5 kali haji. Lepas tu 50 kali haji. Lepas tu 100 kali haji. Lepas tu 1000 kali haji. Lepas tu pahala 1,000,000 kali haji. Kau duk naik. Mai seorang syekh tambah, mai seorang lagi tambah. Sebab pasal dia pun cemui dengan orang Saudi. Dia pun kata lebih baik kita tak usah pergi Saudi, kita melawat tempat kita. Dan konsep yang sama. Sayyidina Husain bin Ali adalah merupakan ataupun cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi, Nabi sayang, Nabi cium Husain tu. Kan? Nabi dukung dia. Mana lagi nak cari cucu Nabi sayang? Nabi alal mimbar, Nabi atas mimbar, Hasan dan Husain masuk, Nabi turun sayang kat cucu dia. Tentu dah ahli syurga. Jadi mereka kata tempat Hasan dan Husain ni tentulah tempat yang hebat dan berkat, pakat tapi kalau nak dibandingkan Gunung Jerai dengan tempat Husain bin Ali, tentulah tempat Husain lagi hebat. Lepas pada ni kalau boleh pi ke situ, pi jugalah Karbala. Pasal situ Husain bin Ali dibunuh. Banyak lagi tempat sahabat suruh, tapi Nabi seluruh dunia yang ada. Dan orang buat keuntungan. Jadikan tempat-tempat ni, kerana bukan masalah pergi tempat sangat tu, kerana itu ada bisnes di belakang hal itu, ada aliran di belakang hal itu. Kalau betul-betul nak cari keberkatan, hak confirm dah, hak confirm. Bukan hak tu, bukan kata nas apa pun tak ada. Nas yang jelas Mekah dengan Madinah. Pergi situ, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kau kepada apa yang tak meragukan. Pergi di Kaabah, doa ke Allah. Itu pun ada adabnya. Mekah, Madinah, apa semua tempat Nabi, tak rasa pergi. Semayang masjid Nabi, dia duduk petikai, betul kau tu imam ni akidah ikut kita ke tak apa. Mari tempat yang tak pasti dia pergi. Kalau kau ni buat kata tempat ni wali dia, besok orang lain tempat wali lain pula. Bagi setiap tempat wali tu binalah macam-macam, dan adalah orang yang akan buat collection. Dan itulah dia punya akhir penghujung cerita ni. Sama saja cerita dia di mana-mana pun. Buat tempat, buat gulu pada tempat itu, kemudian orang semua pakat mai, kemudian boleh buat satu hal-hal baru dalam agama. Saya duta pelancongan Uzbekistan. Bila saya hadir di dalam persidangan ataupun conference tentang nak majukan pelancongan di Uzbekistan, ada orang cadang idea yang sama. Kita katakan kelebihan menziarahi kubur Imam Bukhari. Kita bangkit kata, nak ziarah kubur Imam Bukhari memang baguslah. Ziarah kubur mengingatkan kita, agama tak larang ziarah kubur. Ala fazuru hal-an, kamu ziarahlah sekarang. Karena fa innaha tudzakkirul akhirah, dia mengingatkan kepada akhirat. Tetapi bukan pergi ziarah kubur mengingatkan akhirat, tapi membesar-besarkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tuan-tuan tengok berapa banyak tempat dia mengaku kubur dia. Sayyidina Husain tu seorang ya. Kepala Sayyidina Husain merata dah. Di Iraq, di Mesir, tak tahu yang mana satu. Semua orang klaim nak tempat dia. Allah Azza wa Jal, sebab tu dalam ahli sejarah sebut tentang kubur Danian, yang dikatakan kubur dia dijumpai oleh sahabat. Sayyidina Umar suruh gali banyak
Banyak kubur. Supaya orang keliru yang mana satu. Takut berlaku memuja kubur. Walaupun dia kata tu Nabi, tapi lama-lama dia hulu. Dia berlebihan. Dia berlebihan. Hati dia terikat dengan kubur. Agama ni dinun matin, agama yang bersih. Kalau betul-betul orang ni betul nak ibadah, dia ibadah seperti mana yang Nabi SAW tunjukkan. Nak ziarah sekadar tapi exaggerate. Nak ziarah lah, tapi benda-benda yang buat exaggeration. Di sini tempat mustajab doa. Mustajab doa ni Allah saja yang tahu dengan nas dia. Bila sebab tu Allah takdirkan kubur para anbiya bukan kita tahu, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tu boleh kata semuanya berbagai andaian. Kubur Nabi Syuaib kita pergi di Jordan, itu andai saja. Hatta Ashabul Kahf, Gua Kahfi tu di Turki ada, di Jordan ada, di China Urumqi pun ada, di Iraq pun ada. Ramai orang claim. Cuma kita tak ada. Sebab tu Nabi tak suruh kita duk pergi sibuk hal tu. Dia suruh kita pergi ke tempat yang pasti. Ada orang tanya kita, apa salahnya? Agama ni eloklah kita ikut yang asal. Kita hari raya misalnya, boleh tak tiba-tiba satu orang tu bang raya, nak sembahyang raya bang. Oh dia tahu apa dia ni jahil, orang raya sembahyang raya bukan orang bang. Dia kata apa salahnya? Bid'ah hasanah. Bang lain ada. Mai-mai waktu duha dengar satu hamba Allah bang. Pukul 9 bang. Bang apa besok? Bang sembahyang duha. Sembahyang duha orang tak bang. Hang ni tak suka orang sebut Allahu Akbar. Dia buat buah macam tu kat kita. Iyalah dia kata bukan orang-orang bang 5 waktu je. Bang ni benda baik kan? Apa salah? Kita mai habis tu imam assalamualaikum Allahu akbar Allah, terkejut kita. Raya apa pula tu imam? Allah ni orang sebut Allahu akbar pun tak suka. Bid'ah hasanah kan? Tuan-tuan, kalau kita biar habis, tak ada dah wajah yang asal agama. Apa salahnya takbir baik? Kenapa kita nak had kan? Kita main-main besok, hari apa besok? Jumaat. Kita main-main hari lain, hari Rabu main-main Zuhur. Gaya nak sembahyang tengok-tengok tu imam naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa tu imam naik atas mimbar? Duduk sat. Dia bangkit. Dia baca khutbah. Khutbah apa ni? Gerhana ada? Apa ada? Khutbah Zuhur lah. Bukan khutbah Jumaat dah. Benda baik pun nak bertikai. Apa salahnya kita khutbah? Hari Jumaat boleh khutbah, kenapa hari Rabu tak boleh? Khutbah kan nak bagi nasihat yang baik. Baca ayat Quran lagi, bukan duk berjoget dalam masjid. Tuan-tuan nak kata apa? Kalau tuan-tuan kita benarkan, habislah keaslian agama. Sebab tu Nabi suruh kekalkan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Nabi larang, tak usah tambah. Nabi kata cukup aku buat. Sebab yang nak terima pahala tu Allah Azza wa Jal, dia dah set dah macam tu. Kita terima hak Nabi dia hantar orang Nabi. Tak payahlah kita buat apa. Tak lama lagi orang tawaf di Gunung Jerai. Kita pun tengok bagus prospek pelancongan Gunung Jerai ni. Saya tengok pula. Ingat Bukit Jernih pun boleh juga kot. Kan? Kita bukit apa ada lagi? Bukit lagi ada. Bukit apa lagi? Bukit Cuping ada. Kita kata baru-baru ni mereka jumpa tulang banyak. Kita kata itulah
Ashabul Kahfi yang lari daripada raja yang zalim pada zaman tu. Di situlah tempat mereka. Oh, pakat mai pula ambil berkat. Kita pun nak juga pelancongan. Come on. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Sebab tu itulah makna yang kita sebut pagi-pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi. Aku redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai rasul, sebagai nabi dan rasul. Cukup. Kalau tuan-tuan nak buat, banyak bukit lagi nanti nampi mai. Yang tu Nabi Adam turun, kita pun nak pergi cari. Taman Nabi Soleh ke? Kan? Nabi Idris ke? Hak mai ke kawasan kita. Takkan tak lintah kawasan Palih kot. Ini tuan-tuan. Akhirnya orang ketawa kan. Tuan-tuan pergi ke Jordan. Ada gereja yang dikatakan di situ Nabi Isa pernah sampai. Ada dengan raja-raja ada apa tempat. Oh, ni bandingkan Nabi Isa dengan Said apa tu yang atas bukit tu, bebek Nabi Isa tu, pergi gereja tu pula. Tak apalah, kita kan nak buat cara gereja, kita nak pergi duduk tentu ya. Inilah semua muncul setiap zaman berzaman. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Ummu Salamah menceritakan kepada mereka, ulaika syirarul khalqil Allah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.